Seterusnya, tanggungan kos bahan api negara kini mencecah RM5 bilion sebulan berbanding RM700 juta pada Januari lalu susulan ketidaktentuan harga minyak mentah global dan kenaikan kos logistik ekoran konflik di negara Teluk. Di tengah tekanan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kenaikan tersebut jauh melangkaui perancangan awal kerajaan. Namun harga subsidi petrol RON95 akan terus dipertahankan pada RM1.99 liter agar rakyat tidak terus dihimpit beban yang kian berat. Datuk Seri Anwar berkata peningkatan mendadak itu memberikan tekanan kepada dana kerajaan di mana kos tersebut boleh mencecah sehingga RM50 bilion bagi tempoh 10 bulan bagi menampung subsidi bahan api. Kita terbeban tampung kos minyak dan diesel. Kalau harga itu melambung tinggi betul, dia mungkin mencecah lebih pada 6 bilion. Tapi kalau harga setakat sekarang RM5 bilion satu bulan. Bayangkan. 10 bulan, RM50 bilion dari dana kerajaan. Berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian di Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam di Putrajaya, Perdana Menteri berkata keadaan tersebut memerlukan penjawat awam memahami kekangan sebenar kerajaan dalam menguruskan subsidi bahan api agar tidak timbul salah faham dalam kalangan masyarakat. Menurut beliau, gangguan dan risiko terhadap laluan perdagangan antarabangsa akibat konflik di Asia Barat telah menyebabkan kos penghantaran dan insurans meningkat sekaligus memberikan kesan kepada harga minyak. Namun katanya Malaysia masih dapat menjamin bekalan minyak dan gas untuk kegunaan domestiknya melalui hubungan baik dengan Iran serta negara pengeluar lain antaranya Rusia, Turkmenistan dan Uzbekistan. Jadi dari segi supply, tapi harga meningkat. Ini bukan masalah yang berpunca dari kita, tapi yang berlaku dan sekarang harus kita kawal. Sebab itulah maka kita terpaksa berdepan dengan harga minyak di Malaysia.